White limau ni walau kecil tapi buah dia tengok banyak. Jadi itulah kelebihan limau kasuri yang jenis hybrid yang kecil sekarang ni. Jadi boleh tengok dalam beg kuning untuk kita post di mana juga rakan-rakan berada ya. Okey, limau kasuri dengan yang berbuah banyak. Berbuah banyak, pokok dia rendah, kita boleh tanam pasu atau kat tanah. Untuk mereka yang belum ada boleh lock sekarang, dan seterusnya kita akan post di mana juga rakan-rakan berada. Jadi istilahnya kalau ada limau kasuri ni kita boleh letak dalam air, dalam masakan kan. Jadi seberguna. Jadi kalau yang hybrid je ni memanglah orang suka, sebab apa dia cakap tadi, boleh tanam dalam pasu, boleh tanam kat tanah, semuanya ada. Tapi kalau tak ada kat rumah tu, walaupun sebiji kita nak guna pun dah kata orang terpaksa minta dengan orang ataupun kena beli. Kalau ada kat rumah tu boleh tanam dalam pasu, kita jaga macam